Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Presiden dan Ketua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2026 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, hari ini saya akan membentangkan Belanjawan Madani keempat 2026 setelah rang undang-undang perbekalan 2026 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2026 lulus di Dewan Rakyat. Kesempatan ini pertamanya saya rakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jino, Ketua Menteri Sabah atas mandat pembentukan Kerajaan Negeri Sabah yang baru, dan turut meraihkan semua ahli-ahli yang telah mencatat kemenangan supaya dapat meningkatkan khidmat mereka untuk memperkukuhkan Sabah dalam konteks negara Malaysia. Kerjasama erat yang sedia terjalin antara Persekutuan dan Sabah akan diperkukuh demi kesejahteraan rakyat. Saya juga, Tuan Yang Bertuah, ingin merakamkan penghargaan khusus kepada Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz yang mengakhiri khidmat beliau selaku senator hari ini atas segala jasa khidmat sepanjang memegang amanah sebagai Menteri MITI yang cekap dan berjaya. Melepasi 3 tahun pentadbiran Madani, reformasi berani dan tuntas telah dilaksana dan menghasilkan anjakan yang membanggakan. Segala perencanaan ekonomi madani dan dasar khusus telah meletakkan Malaysia di landasan yang kukuh dan meyakinkan. Ekonomi berkembang 5.2% pada suku ketiga 2025, meletakkan Malaysia di landasan tepat mencapai paras lebih tinggi dari apa yang diunjurkan sebelum ini. Maksima yang mungkin kita capai adalah 4.8%, tetapi alhamdulillah kita telah melangkau unjuran maksima kepada sekarang 5.2%. Kadar defisit turun daripada 5.5% tahun 2022 dan sekarang 3.6% 2025. Bila defisit turun bermakna hutang baru pun turun. 2022 hutang baru 100 bilion dan sekarang kita kan di sekitar 70-75 bilion ringgit. Kadar pengangguran dari 3.9% sekarang ini 3% dari angka September 2025. Pelaburan diluluskan tertinggi dalam sejarah, mencatat 384.4 bilion ringgit tahun 2024 dan sehingga kini juga telah meningkat 13.2% timbang tahun lalu. Daya saing negara meningkat ke kedudukan 23 daya saing dunia 2025. Satu-satu negara, Malaysia, yang melonjak meningkat 11 kedudukan dalam masa 1 tahun. Begitu juga kedudukan ringgit, walaupun masih volatile tetapi masih kukuh, masih mencatat prestasi terbaik di rantau Asia. Arakan setelah berani mengusung reformasi, kita bertanggungjawab memulangkan hasilnya kepada rakyat. Sebab itu Belanjawan 2026 menetapkan 9 tekad utama, berpaksikan 3 tonggak ekonomi madani, tapi harus terikat dengan pengurusan kerajaan, komitmen Fiscal Responsibility Act dan tata kelola yang baik. Maka perbelanjaan awam berjumlah 470 bilion, peningkatan daripada 452 tahun lalu.
Belanjawan 2026 tetap meneruskan konsolidasi fiskal dengan mengurangkan defisit kepada 3.5% seperti mana yang saya utarakan sebelum ini. Pendirian kita ialah mengutamakan rakyat. Jadi walaupun defisit dikurangkan, ada yang mengusulkan harus lebih mendadak. Kalau kita kurangkan defisit secara lebih mendadak, projek-projek pembangunan terutama bidang pendidikan, kesihatan, prasarana dan peruntukan pada negeri terpaksa dikurangkan. Jadi oleh itu kita tidak bersetuju untuk mengurangkan defisit secara mendadak. Kami melakukannya mengikut peringkat, mengikut kesediaan kita. Kutipan hasil persekutuan dianggap meningkat kepada 343.1 bilion ringgit ketimbang 334.1 sebelumnya. Lazimnya bila kita umumkan perbelanjaan tambahan, Speaker, kita memang kenakan cukai baru. Tapi inilah keadaannya di mana Malaysia boleh menambah peruntukan secara besar tetapi tidak menambah cukai baru. Dan ini kerana penyasaran subsidi dan beberapa langkah lain, penjimatan, mengelakkan ketirisan. Jadi kalau kerajaan persekutuan melakukan begitu, saya ingin menyeru kerajaan negeri bertindak sama. Kerana kerajaan negeri umpamanya harus berhati-hati supaya tindakan dan percukaian baru tidak membebankan rakyat. Umpamanya kenaikan cukai tanah yang dengan kadar terlalu tinggi seperti yang dicadang oleh dua negeri utara Semenanjung. Itu sukar kita terima dalam keadaan rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup. Saya juga ingin gunakan kesempatan ini yang betul untuk mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada badan penguatkuasaan. Ya. Malangnya setengah-setengah pada teguran dan sindiran itu terpat kepada beberapa badan penguatkuasaan. Tapi mereka nampak mengenepikan sumbangan besar. SPRM, LHDN, PDRM, Bank Negara, Jabatan Kastam Diraja, Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Dengan kerjasama mereka berjaya mencatat rekod sejak merdeka, menghentikan kartel, penyeludupan, rasuah besar dan menjimatkan dalam tempoh 2 tahun 15.5 bilion ringgit. Ya. Yang Petua ini jarang berlaku. Dan tadi saya sebut di Dewan Rakyat, mengapa hal ini dibiarkan begitu lama? Mengapa tidak ada tindakan? Siapa yang tidak tahu adanya kartel? Adanya penyeludupan besar? Adanya ketirisan? Tetapi dibiarkan begitu lama kerana tidak ada tekad politik dan badan penguatkuasaan yang lemah. Jadi kepada Yang Berhormat Dewan Negara, saya usulkan supaya melihat cara ini secara positif. Berilah penghargaan kepada badan-badan penguatkuasa yang melakukan kerja mereka dengan berani dan dengan berkesan. Ya. Janganlah umpamanya saya memilih untuk menyerang dalam soal yang titik bengik, mengedepikan bahawa dalam sejarah inilah kali pertama badan-badan penguatkuasa ini berani bertindak menyelamatkan negara 15.5 bilion ringgit. Saya suka memahami kerana dalam tindakan kita terhadap perasuah-perasuah besar dan menjimatkan belanja, jarang dengar pandangan-pandangan yang luar, yang kalangan yang sinis untuk memberi penghargaan. Ya. Mereka memilih untuk mempertikai kewibawaan padahal kita dah melihat kejayaan mereka setakat ini. Dan wajarlah kita beri galakan dan semangat kepada mereka yang berani bukan saja bekerja tapi mengambil risiko. Dan Petua, jadi dalam langkah inilah saya katakan pembanterasan rasuah, penyasaran subsidi itu penting. Dalam kes tadi saya katakan kita menyelamatkan 15 bilion ringgit. Dalam penyasaran subsidi, ya, sama ada RON 95 atau elektrik, subsidi elektrik, diesel, harga ayam dan telur, kita menjimatkan lebih 15.5 bilion ringgit tanpa membebankan rakyat.
Walaupun diserang soal subsidi elektrik ditarik, itu ditarik bagi golongan mahakaya yang 10% ke atas. 85-90% tidak terkesan. RON 95, rakyat Malaysia tidak terkesan. Yang dikesan itu hanya warga asing. Itu pun ada yang paparkan harga-harga RON 95 di pasaran. Itu tidak menjejaskan kedudukan rakyat Malaysia. Mengapa kita gunakan peluang kedudukan dan pengaruh politik kita untuk menjaja dan pertahankan kepentingan warga asing yang tak bayar cukai, yang sebahagian besar datang tanpa izin daripada negara. Umpamanya dalam penyasaran subsidi RON 95, kalau Kementerian Keuangan atau kerajaan tunduk kepada permintaan Bank Dunia yang juga disokong oleh beberapa kalangan kita, cadangan mereka adalah untuk menaikkan harga kepada RM2.65 untuk semua. Kemudian untuk kategori tertentu diberikan subsidi kalau perlu. Saya dan rakan-rakan Jemaah Menteri menolak cadangan itu. Jadi cadangan itu sebenarnya dikemukakan dan kita bahaskan dan ditolak sehingga akhirnya kita bersetuju untuk menurunkan harga RON 95 untuk rakyat dan mengenakan harga pasaran kepada warga asing. Jadi RM1.99 kepada rakyat dan RM2.65 kepada warga asing. Itu pun murah berbanding dengan harga RON 95 di Thailand, Singapura, Indonesia, Filipina. Ini menunjukkan cara kita berhemah dan mengambil tindakan yang boleh memberikan faedah kepada rakyat. Tapi alhamdulillah dalam soal RON 95 ini di seluruh Malaysia sambutannya sangat baik dan positif. Jadi orang-orang yang bebal dan mengkritik dulu tu nampak dah kian diam. Sangat betul. Kemudian tekad kedua kita ialah memenuhi keutamaan rakyat. Ikhtiar madani untuk rakyat diperhebat dengan peruntukan RM1 bilion tambahan. Umpamanya kampung angkat dan 10 sekolah angkat. Kampung angkat, kita pilih 500 kampung angkat, 1,500 sekolah angkat. Dan ini melibatkan juga penyertaan syarikat-syarikat swasta. Dalam perencanaan dan rancangan Malaysia ke-13 dan belanjawan 2026, kita mengambil kira juga permohonan apa yang disebut wish list. Inilah kali pertama saya turun ke semua negeri, dari Perlis sampai ke Sabah, dari Kelantan sampai ke Sarawak, untuk meminta menteri-menteri, pegawai kanan, dan saya pengurusikan sendiri, dan mendengar pandangan ketua menteri, menteri besar, premier, apa keutamaan mereka. Dan ini kali pertama belanjawan yang kita atur setelah mendengar dan menyesuaikan permintaan persekutuan dan mendengar keutamaan yang diberikan oleh yang dikemukakan oleh kerajaan-kerajaan negeri. Tetapi ada juga yang mengecewakan, ya, kerana kadang-kadang ada tindakan melulu kerajaan negeri. Yang terakhir umpamanya tanah Felda di negeri, walaupun sekian lama cukai dan premium dibayar, tetapi bila ada tindakan daripada kerajaan negeri yang saya kira tidak mengambil kira hubungan negeri dan persekutuan sekian lama, saya percaya akan merugikan peneroka. Dan saya harap pimpinan kerajaan negeri akan lebih berhemah, kerana kalau dia ambil sikap begitu, respon daripada kerajaan persekutuan itu tidak akan menguntungkan negeri atau rakyat. Begitu juga tentang pembangunan Sabah dan Sarawak. Dalam tuntutan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63, 9 daripada 13 tuntutan telah diselesaikan. Ini pengurusi teknikal di bawah TPM 2, dan saya berunding langsung dengan Kerajaan Negeri Sarawak di bawah Premier Sarawak dan Kerajaan Negeri Sabah di bawah Ketua Menteri. Program Bumi Putera terus ditingkatkan. Umpamanya faedahnya bukan sahaja untuk Semenanjung tapi juga Sabah Sarawak.
Kerana itu Sabah dan Sarawak mendapat peruntukan pembangunan tertinggi 6.9 bilion ringgit di Sabah dan 6 bilion ringgit di Sarawak. Yang berhormat sedia maklum, kawal sedia elektrik Sabah telah diserahkan kepada Sabah. Ini hal yang tertangguh sejak 1965-66. Tapi kita serahkan dan ahli-ahli yang berhormat juga telah luluskan dalam undang-undang berkenaan. Tetapi dalam masa itu pun, setelah kita serahkan kawal selia elektrik kepada Sabah, kita masih meluluskan 1.2 bilion ringgit untuk membiaya projek Southern Link, untuk biaya elektrik di Sabah, termasuk juga tambahan 765 juta untuk projek Southern Link. Begitu juga 1 bilion ringgit tambahan projek air Sabah. Dia masih belum selesai, projek telah diluluskan dan sedang dalam pelaksanaan, tapi oleh kerana masih belum selesai, ada sebagian rakyat Sabah marah sikit. Dan saya faham, mudah-mudahan akan selesai mengikut jadual awal tahun depan. Anak-anak muda ada yang terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan konektiviti. Oleh itu, Kerajaan Persekutuan melalui SKMM telah meluluskan 2 bilion ringgit dalam pelaksanaan untuk sambungan kabel dasar laut madani, 2 bilion ringgit untuk Sabah dan Sarawak, dan Semenanjung menikmati manfaat digital sebaiknya. Pen Borneo Sabah fasa 1B yang hampir siap di Sarawak, ucap tahniah. Dan kita akan sambung pada red line link tambahan di Sarawak, tetapi terbantut banyak di Sabah. Banyak alasannya, saya tak akan panjangkan di sini. Tapi untuk Pen Borneo Sabah fasa 1B, peruntukan ialah 14 bilion ringgit. Dan kini dengan kerjasama kerajaan negeri, semuanya ditender dan kini giat dilaksanakan pembinaannya. Yang betul, saya sengaja mengulangi beberapa kenyataan ini untuk menolak kekhawatiran dan juga tohmahan bahawa tidak ada perhatian. Jadi ahli yang berhormat, termasuk dari Semenanjung, Sabah, Sarawak ini harus teliti bahawa pelaksanaan itu tertangguh itu dulu. Sekarang kita percepatkan. Umpamanya, jalan luar bandar di Sabah. Kalau rakan-rakan ada yang berhormat yang ke sana, tahulah. Dia kadang-kadang kita tidak tahu kita atas kenderaan ataupun atas bot. Kerana dia lambungnya sama. Jadi oleh itu, untuk tahun 2025 saja, kita luluskan 882 juta ringgit. 100 projek. Masalahnya pelaksanaan dan kita harus segerakan. Begitu juga untuk seluruh negara kita luluskan 1 bilion ringgit sekolah taif. Tapi yang paling banyak taif di Sabah. Maka 400 juta ringgit dikhususkan untuk Sabah. Begitu juga kemasukan di perkhidmatan awam, terutama polis, di mana diberikan perhatian kemasukan yang lebih ramai dari Sabah. Yang ketiga, tekad ketiga ialah menjuarai ekonomi bernilai tinggi. Alhamdulillah, kita berjaya melunaskan tanggungjawab sebagai pengurusi ASEAN 2025 dan sekali lagi saya ucapkan penghargaan, terima kasih dan tahniah kepada seluruh jentera, ribuan dari pelbagai jabatan yang berkhidmat dengan cemerlang, yang meletakkan nama Malaysia ke mercuai lebih tinggi kerana khidmat dan kejayaan pegawai-pegawai kita di semua peringkat dan swasta, termasuk sukarelawan anak-anak muda, mahasiswa yang menyempurnakan sidang-sidang ASEAN dengan jaya dan dengan cekapnya. Sekali lagi saya ucap penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka. Dan sekarang kita perkenalkan status ASEAN sebagai business entity, multiple entry visa, residence pass dan
berlangkah yang boleh meningkatkan tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan juga sebagai pusat pelancongan. Ada dua projek yang agak sangat diberikan keutamaan dari segi connectivity dan dari segi kelangsungan ASEAN sebagai satu unit. Umpamanya pembangunan ASEAN Power Grid yang dikelola oleh TNB dan Petronas bagi projek Vietnam, Malaysia, Singapura, dan juga undersea cable yang direncana dari Sarawak ke Semenanjung dan Singapura. TVET diberikan tumpuan 7.9 bilion ringgit dan ditingkatkan dan dimasukkan juga dari Mahat Tahfiz supaya beri peluang anak-anak mendapatkan kemudahan terbaik. Tekad keempat, memacu produk ciptaan Malaysia. Semalam saya luncurkan produk Malaysia Pro 2 EV yang tentunya sangat membanggakan kerana keseluruhannya termasuk EV adalah desain dan kelolaan anak-anak tempatan dan jadikan Malaysia berupaya membuat kereta dengan EV dan upaya untuk ekspor di negara ASEAN dan luar negara. Jadi sekiranya kita fokus dalam bidang ini, maka alhamdulillah kita dapat catat kejayaan membanggakan. Jadi untuk pinjaman dan jaminan kerajaan di bawah SJPP, kita telah sediakan jaminan sehingga 30 bilion ringgit, iaitu meningkat 50% ke tahap tertinggi. Belanjawan juga bertekad memacu ciptaan Malaysia. Dan ini termasuk umpamanya RDCI, rentas kementerian 5.9 bilion ringgit. Kemudian kita kena komersialkan hasil penyidikan R&D. Jadi pensyarah Universiti Awam dibenar mengambil cuti sabbatical setahun untuk tujuan ini, dan juga geran pembangunan pasaran matret ditambah 60 juta ringgit. Ketahanan negara masih diberikan tumpuan terutama dalam menghadapi banjir, musibah banjir yang melanda, dan NADMA telah mempertingkat kerja mereka. Sekali lagi, NADMA, PBT di kerajaan negeri telah melakukan tindakan yang sebaiknya dalam menangani kerana banjir tahun ini. Pusat pemindahan sementara telah diaktifkan dengan tambahan lebih 150 PPS dan baru-baru ini telah membantu lebih 12,000 bangsa banjir. Jadi untuk ini saya ingin buat pengumuman kerana kesan banjir baru-baru ini, saya telah keluarkan arahan supaya semua jabatan kerajaan negeri dan persekutuan menilai kerosakan dan melaksanakan kerja pembaikan dengan segera. Ini termasuk sekolah, klinik, kemudian asas, jalan. Dan untuk itu, untuk disegerakan, maka saya luluskan 500 juta ringgit untuk tujuan memperbaiki kerosakan di dalam banjir. Peralihan tenaga diberikan perhatian, sebab itu ada dana khas, termasuk dana peralihan tenaga 150 juta. Projek solar berskala besar 6 bilion ringgit. Cukai karbon diperkenalkan. Dan untuk keterjaminan makanan, peruntukan Kementerian Pertanian ditingkatkan 6.9 bilion ringgit. Sistem pengairan tersier fasa 1, projek tanaman padi 5 musim 2 tahun telah siap. Fasa berikutnya siap berperingkat sehingga suku kedua 2030.
Projek pemindahan air Jeniang Kedah akan mula dilaksanakan dengan kos 1.28 bilion ringgit. Pesawah menerima subsidi tertinggi dalam sejarah iaitu 2.6 bilion ringgit. Maknanya setiap pesawah menerima bantuan kira-kira RM4,300 sehektar bagi setiap musim. Kementerian Pertahanan menerima 21.7 bilion ringgit, Kementerian Dalam Negeri 21.2 bilion ringgit, termasuk menyelenggara dan membeli aset baru. Baru-baru ini kita diriuhkan dengan kedudukan buli, penderaan dan beberapa kerana di sekolah, maka rang undang-undang anti buli akan diperkenalkan pada tahun 2025 dan dalam sesi mesyuarat ini juga RUU jenayah cyber, ini masalah baru yang kita hadapi yang mesti ditangani. Untuk dana ecological fiscal transfer bagi menyokong kerajaan negeri, kita sediakan 250 juta ringgit. Kerajaan bersetuju 50 juta tanah EFT disalurkan langsung kepada negeri. 80 juta ringgit disediakan untuk 2,500 orang ranger community melindungi kawasan hutan termasuk dari kalangan orang asli. Yang Dipertua, Yang Berhormat, tekad ke-6 adalah merapat kesenjangan mencipta peluang. Untuk ini disediakan untuk projek prasarana asas desa sebanyak 3.3 bilion ringgit. Dan ini juga menyentuh kedudukan Bumiputera yang terus diberikan perhatian untuk kontraktor G1 hingga G4 yang melibatkan hampir keseluruhannya Bumiputera kecil. Itu disediakan 2.4 bilion ringgit. Tetapi 10 bilion ringgit nilai jaminan SJPP dikhususkan untuk Bumiputera. Dan keseluruhan peruntukan untuk MARA, Yayasan Peneraju dan UiTM yang melibatkan keseluruhannya Bumiputera itu adalah 6 bilion ringgit. Ini kita betulkan kerana kadang-kadang bila ada kelulusan untuk sekolah Cina atau sekolah Tamil, riuh umpamanya, seolah-olah kita abaikan. Sebab itu saya sengaja menekankan sebenarnya untuk pendidikan saja, MARA, Yayasan Peneraju, UiTM, itu 6 bilion ringgit. Dan saya telah umumkan umpamanya bila kita ambil alih tanah strategik di Sungai Besi, kita telah pertama kalinya dalam sejarah sejak merdeka tahun 1957 telah mengisytiharkan tanah Rizab Melayu di Kuala Lumpur, Bandar Malaysia. 50 ekar dikhususkan sebagai tanah Rizab Melayu. Pembangunan akan bermula pada tahun 2026. Ini yang Dipertua, belum ada kerajaan sebelum ini mengisytiharkan tanah Rizab Melayu di Kuala Lumpur. Ini tahniah kepada kerajaan Madani. Untuk wanita, pelepasan cukai pendapatan individu RM3,000 diperluas kepada pusat jagaan harian atau pusat transit berdaftar dengan had umur anak dinaikkan daripada 6 hingga 12 tahun. Amanah ikhtiar ditawarkan pembiayaan perniagaan RM2.9 bilion yang melibatkan majoriti anak-anak Melayu dan juga anak-anak India yang telah diberikan ruang. Program latihan khidmat negara RM250 juta dan keboleh pasaran graduan, khazanah telah sediakan RM200 juta untuk memberi latihan sambil bekerja kepada belia dan termasuk 11,000 belia tanpa ijazah. MARA sendiri sediakan RM30 juta untuk melatih anak Bumiputera dengan jaminan pekerjaan. Orang asli ditingkatkan peruntukan kepada RM412 juta dan pindaan akta orang asli ini sudah ketinggalan agak lama di Malaysia ini.
sejak 1954. Jadi akan dipinda untuk memperkukuh dan memperkasa hak orang asli berkaitan tanah dan kebajikan. Orang kurang upaya peruntukan bantuan 1.4 bilion ringgit. Bagi membantu ibu bapa dan anak autisme atau ADHD, pelepasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan rawatan dinaikkan dari RM6,000 kepada RM10,000. Tekad 7, menjamin kelangsungan hidup rakyat. Kadar kemiskinan alhamdulillah telah menurun hampir sifar, ya, iaitu 0.09%. Dan untuk ini, dengan kerjasama kerajaan negeri, majlis agama dan lain-lain badan kebajikan, dia tidak lagi sukar untuk kita noktahkan, walaupun dia akan tambah untuk tahun berikutnya. Saya menyambut baik pelaksanaan SARA dan Payung Rahmah. Jadi bila kita ke daerah-daerah, termasuk baru-baru ini ke Sulaman bersama Ketua Menteri, saya bertemu seorang wanita desa yang datang hanya untuk menyatakan bahawa terima kasihlah kerana wang SARA itu saya gunakan untuk beli beras dan minyak masak untuk anak-anak saya. Ini kadang-kadang orang kampung yang sederhana lebih pandai dan lebih faham erti syukur daripada setengah orang yang mendapat manfaat yang jauh lebih baik. Kalau tanya saya, elok kita belajar daripada orang-orang kampung seperti ini, kerana mereka menghadam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Lebih faham maksud berarti syukuran kepada Allah Taala dan terima kasih. Kerana Tuan Yang Bertua, STR tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah dan SARA ini melibatkan 15 bilion ringgit. Dia bukan kecil, ya. Dan saya tengok oleh kerana kesan ini begitu baik, saya sedang menimbangkan bagaimana untuk menjimatkan dana dan menambah program SARA ini. Bagi meningkatkan bantuan kepada golongan rentan termasuk OKU dan warga emas. Jadi bantuan JKM kepada lebih 560,000 penerima ditingkatkan kepada 3.1 bilion ringgit. Saya syukur alhamdulillah kerana dia dilihat banyak prestasi negara-negara termasuk di ASEAN. Tidak banyak yang boleh mencatat angka yang begitu meyakinkan membantu golongan OKU dan yang miskin seperti yang dilakukan. Dalam perbincangan dengan beberapa ketua negara ASEAN, bila saya bagi angka-angka ini, itu bagi mereka itu satu hal yang agak luar biasa. Saya tambah umpamanya kenaikan gaji penjawat awam. Tahun 2025, 10 bilion ringgit. Tahun 2026, kenaikan 18 bilion ringgit. Kenaikan setelah terabai selama 12 tahun. Untuk STR SARA, 15 bilion ringgit. Untuk bantuan JKM OKU, 3.1 bilion ringgit. Ini semua hal tambahan yang tak mungkin kita lakukan dengan keadaan mengurangkan defisit jika tidak diurus dengan baik dan bertanggungjawab. Tekad 8 dalam memperkasa perkhidmatan rakyat. 46.5 bilion ringgit untuk Kementerian Kesihatan. Ini tentunya meningkat daripada tahun sebelumnya. Dan kerana kita tahu ada inflasi perubatan, maka tambahan untuk produk insurans asas mampu milik untuk semua. Doktor kontrak ini telah mengeluh dah begitu lama. Jadi kita telah selesaikan sebahagian dan untuk tahun depan sekali lagi kita ambil langkah
untuk memberikan peluang tawaran kepada doktor kontrak. 4,500 doktor kontrak ditawarkan jawatan tetap. 935 graduan Institut Latihan KKM sebagai jawatan tetap jururawat. Kerana banyak hospital kekurangan doktor dan jururawat. Begitu juga allowance tugas atas panggilan yang menerima keluhan berterusan oleh doktor-doktor pakar, itu kita naikkan sekitar 40% pada 1 Oktober lalu dengan peruntukan sebanyak 120 juta ringgit. Kalaupun kita ada cukai, betul, saya sebut tadi tak ada cukai, ada sikit, iaitu duty excise ke atas produk rokok. Itu memang tak ada pahala. Orang mengisap rokok ni yang betul, saya belum dengar dia Bismillahirrahmanirrahim dah habis, Alhamdulillah tak ada. Jadi saya percaya yang Muhammad boleh setuju, harus dinaikkan. Kementerian Pendidikan menerima 66.2 bilion ringgit dan projek sekolah diadakan. Ini projek sekolah baru yang paling banyak dalam sepanjang 10 tahun yang lalu. Itu hanya dibuat pada tahun 2025 dan 2026. Begitu juga bantuan am persekolahan kepada murid miskin sehingga tingkatan 3 akan diperluas. Dulu kita bagi bantuan peruntukan miskin ini kepada pelajar sehingga tingkatan 3. Tapi mulai tahun depan kita naikkan bantuan pelajar miskin kepada tingkatan 5 dengan peruntukan 180 juta ringgit. Semua 5.2 juta murid sekolah akan menerima RM150 bantuan awal persekolahan. Maknanya dia masuk cara langsung. Ini kerana dulu kita bagi kepada ibu bapa, kerana ibu bapa tak sampaikan wang itu kepada anak-anak untuk pakaian, untuk sekolah, untuk buku-buku tulis umpamanya, dan juga untuk makan minum mereka. Jadi sekarang kita ubah supaya dana itu 800 juta ringgit disalurkan kepada pelajar dengan pengawasan guru dan sekolah. Kementerian Pendidikan Tinggi 18.6 bilion ringgit, termasuk 400 juta ringgit bagi menyelenggara prasarana dan penggantian peralatan usang. Ini kali pertama juga kita umumkan. Ya. Pertama saya dah katakan kita menang, minyak turun. Alhamdulillah turun. Bukan anuar turun, minyak turun. Kemudian walaupun saya mohon maaf kerana lambat, tidak segera, kerana kita terpaksa lihat hutang dan keupayaan kita. Tapi yang penting turun. Yang kedua, saya katakan PTPTN. Ini kali pertama tahun ini setelah lihat keuntukan keuangan kita, kita melaksanakan pendidikan percuma PTPTN kepada anak-anak keluarga miskin. Untuk kali pertama tahun ini dan tahun depan 120 juta ringgit untuk melepaskan daripada kategori yang paling miskin, dan insya-Allah kita akan tingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Dan begitu juga pengecualian bayaran balik PTPTN kepada mahasiswa cemerlang dan keluarga berpendapatan rendah dan menengah dengan peruntukan 90 juta ringgit. Keluhan juga di kalangan rakyat ialah kerana peluang pendidikan di Institut Pendidikan Tinggi, terutama dalam kursus pilihan akuntansi, perubatan, kejuruteraan, AI, terlalu terbatas. Maka tahun ini kita tambah 1,500 lagi unjuran tempat bagi ijazah sarjana muda dalam 10 bidang pengajian di 5 universiti pendidikan, iaitu IPT terpilih, dan kita juga beri penekanan tentang lulusan STP. Selainnya pengangkutan awam, perkhidmatan bas henti-henti, perkhidmatan udara luar bandar,
yang diserah kepada Sarawak, walaupun Sarawak mengadakan syarikat penerbangan sendiri, tapi kita masih meluluskan 200 juta ringgit, 209 juta ringgit untuk kemudahan perjalanan luar bandar. Kediaman rakyat. Bila saya luncurkan Kota Madani di Putrajaya, dia menjadi isu riuh, diserang juga oleh beberapa kalangan rakan-rakan sebelah sana. Dia katakan ini projek mewah, mega. Jadi saya jelaskan, dan tadi juga saya ulang. Projek Kota Madani itu adalah bertujuan menyediakan 10,000 rumah penjawat awam. Masalahnya bila kita bagi pandangan macam ni, Presiden Petua, dia tak dengar. Jadi dia masih kata lagi sama. Tak sama. 10,000 rumah bagi penjawat awam kerana rumah tak cukup di Putrajaya. Kemudian dia mesti harus smart city, AI, kelas tarian dengan hijau. Ini keistimewaan dia di Kota Madani. Baik. Satu lagi, dia bukan peruntukan kerajaan, pembangunan kerajaan langsung. Ini peruntukan dari Perbadanan Putrajaya. Jadi kadang-kadang saya boleh terima kritikan, tapi biar adil lah. Ya, nak buat rumah untuk pejabat awam pun dia diserang. Dia merata kampung di luar bandar. Perdana Menteri dalam belanjawan kata nak tolong rakyat, tapi guna sampai berbilion-bilion ringgit untuk projek mega di Putrajaya. Tak betul. Begitu juga bila kita lakukan ini, kita buat sekolah vertikal untuk mengurangkan kos. Untuk pembeli rumah pertama, kita sediakan SJKP 20 bilion ringgit. Skim jaminan untuk 80,000 pembeli rumah. 20 bilion ringgit. Tekad 9, pembina jati diri membangun nilai insani. Untuk syiar Islam 2026, 26 bilion ringgit. Ini termasuk pertama kalinya menggantikan peralatan usang sekolah pondok di Malaysia. Kerana sebelum ini tidak ada peruntukan khas. Kita sediakan 150 juta ringgit untuk tujuan itu. Pembangunan sukan peruntukan 580 juta ringgit termasuk Road to Gold dan persediaan tamasya sukan C dan sukan para ASEAN 2027. Jadi saya ambil kesempatan ini ucap tahniah kepada kontingen Malaysia di Deaflympics Tokyo bulan lepas atas kejayaan meraih pingat emas, perak dan gangsa. Dan kerana kejayaan mereka dan pengurusan yang baik, saya setuju untuk meluluskan untuk para peserta sukan orang pekak dengan peruntukan 10 juta ringgit. Untuk penjawat awam sejahtera, kita bersetuju meningkatkan bantuan sara hidup kepada RM500 sebulan untuk 4,000 pesara kontrak kemas. Bayaran khas RM500 kepada 120,000 pemegang pingat jasa Malaysia. Jadi mereka katakan pingat ada tapi fulus tidak ada. Jadi kita kata okeylah, maka sebab itu bayaran khas RM500 untuk menghargai sumbangan mereka. RM500 kepada 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tok siak, noja dan marbut. Allowance sara hidup RM900 sebulan kepada penerima hadiah latihan persekutuan para beasiswa. Dan bila kita naikkan sistem persaraan, Presiden Ketua, kita hanya tumpukan kepada penjawat awam dan terkeluar badan kehakiman. Dan badan kehakiman, hakim-hakim ni dia tidak ada kenaikan bulanan, tahunan seperti mana dalam khidmatan lain. Sebab itulah kita ambil keputusan
melalui 1 Januari 2026 untuk memperkasa Badan Kehakiman, memastikan khidmat mereka itu lebih cemerlang dan bebas, maka dinaikkan gaji hakim sehingga 30% ya, untuk mulai 1 Januari 2026. Itu kenaikan mendadak yang agak tinggi, ya. Tapi kita mengambil kira tidak ada kenaikan sebelum ini, tidak ada kenaikan tahunan. Bantuan khas keuangan RM500 kepada semua penjawat awam grade 15 ke bawah, termasuk latihan kontrak. BKK turut diberikan kepada semua pesara termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Untuk bulan depan sebenarnya kita tahu memang ada kenaikan. Jadi tahun ini naik, bulan Januari ada kenaikan lagi, dan mudah-mudahan kita akan lihat prestasi perkhidmatan awam yang jauh lebih baik. Presiden Pertua dan Yang Berhormat, mengakhiri pembentangan ini, saya ulangi bahawa Belanjawan Madani keempat ialah komitmen untuk memulangkan semula hasil pembaharuan yang dilaksanakan sepanjang 3 tahun di bawah pentadbiran Madani. InsyaAllah, semoga setiap yang direncana mendapat keredaan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang Dipertua, saya mohon mencadang. Ada sesiapa yang menyokong? Datuk Yang Dipertua, saya mohon menyokong.